Program gotong royong ini bukanlah sekadar aktiviti membersih atau menceriakan kawasan. Ia adalah platform untuk kita mengukuhkan ikatan silaturahim, memupuk semangat kejiranan dan menyemai nilai-nilai kerjasama dalam diri kita. Dalam kesibukan hidup seharian, program inilah yang menyatukan kita tanpa mengira latar belakang dan status. Kita semua sedia maklum bahawa dalam secara yang bersih, ceria dapat meningkatkan kualiti hidup penduduk dan sekarang di samping dapat mengurangkan risiko penyebaran wabak penyakit seperti denggi dan sebagainya. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berganding bahu, mencurah tenaga dan usaha untuk memastikan matlamat ini tercapai.